Oh, Felda? Apa yang best di Felda? Minggu lepas, bos Alia tanya Alia membesar di mana. Alia jawab, Alia membesar di Segamat. Dia senyum dan dia tanya lagi, Segamat tu dekat bandar ke kampung? Alia cakap, Alia membesar di Felda. Dia kelihatan sedikit terkejut dan berkata, Oh, Felda? Apa yang best di Felda? Soalan tu nampak mudah, tapi sebenarnya susah nak jawab. Sebab bagi Alia, membesar di Segamat khususnya Felda bukan sekadar pengalaman tapi cari hidup. Kalau nak cakap tentang apa yang best di Felda, Alia boleh share sikit. Jom dengar apa yang best duduk di Felda. Yang paling best adalah sifat kekeluargaan. Sebuah komuniti yang rapat walaupun bukan sedara. Di Felda, semua orang saling mengenali. Kalau ada kenduri, satu blok turun untuk tolong apa yang perlu. Memasak, pasang kemah, basuh pinggan dan macam-macam lagi lah. Kalau jiran susah ke, sakit ke, semua datang bantu. Kadang-kadang tak rapat pun. Tapi bila ada masalah, macam satu kampung rasa tanggungjawab, rasa kekeluargaan tu kuat. Dan itu sesuatu yang jarang kita jumpa di bandar. Keluarga Alia pun dah lama menetap di Felda. Sejak Tanah Merah lagi, lebih 30 tahun. Kedua, nilai kerja keras seorang peneroka Felda. Dulu, masa mula-mula mak ayah peneroka yang jejak di Felda, mereka bangun sawah pagi, panas terik pun tetap kena pergi kebun kelapa sawit. Maklumlah, tanah masa tu bukan hak kita lagi, dia milik kerajaan. So, kerja keras sikit lah. Dari mereka, Alia belajar tentang usaha dan semangat untuk tak menyerah kepada sebuah kejayaan. Ketiga, sifat berdikari. Anak Felda ni dari kecil dah biasa buat semua sendiri. Tolong mak ayah, urus rumah, belajar, tolong jiran. Semua jalan. Kita diajar untuk tak manja dan tak mudah mengalah. Jadi, bila keluar ke dunia luar, kita tak cepat mengelabah. Sebab kita dah biasa hadap susah. Dan tak lupa juga, tahun 2023, Felda yang Alia duduk menang kategori Felda tercantik untuk sambutan Hari Peneroka dan dapat RM1 juta. Inilah hasil kerja keras orang Felda. Tapi macam mana pun hidup di Felda ada juga cabarannya yang Alia sendiri lalui. Bayangkan masa SPM waktu PKP, belajar online dengan internet yang kejap ada, kejap tak ada. Kadang-kadang tu tak dapat jalan kelas sebab tak ada internet. Dan waktu tu pula Alia kena COVID, badan lemah, otak penat, tapi tetap kena fokus untuk exam. Dan kadang-kadang anak Felda ni kena usaha lebih. Orang pandang rendah, orang anggap kita ni tak boleh pergi jauh. Orang anggap kita ni orang kampung kuno. Tapi bagi Alia, benda itulah buat Alia nak tunjuk yang kita pun boleh berdiri sama tinggi dengan orang lain. Dulu, mungkin Felda ni betul-betul kampung, tak ada apa-apa. Tapi sekarang, Felda semuanya ada. Dah majulah orang Felda kata. Jadi, bila orang tanya Alia bangga tak jadi anak Felda? Alia jawab, bangga. Bangga sangat. Sebab, walaupun Alia tak lalui susah macam mana generasi peneroka dulu, Alia tetap membesar dengan nilai yang sama. Nilai tolong orang dan semangat untuk tak pernah mengalah. Felda bagi Alia bukan sekadar tempat Alia membesar, tapi tempat belajar tentang kehidupan sebenar. So, pengalaman korang yang duduk di Felda macam mana pula? Boleh share kat ruang komen kalau korang nak kongsi.